Okey, tuan-tuan dan puan, di tengah sini merupakan 5 dinar emas. Hari ini beratnya sekitar 21.25 gram. Harga 5 dinar tuan sekitar RM10,000. Jadi bagi tuan-tuan dan puan yang bergaji RM5,000 sebulan, sebenarnya tuan-tuan dan puan boleh pegang 5 dinar ni hanya konsisten selama 12 bulan. Cara mudah sahaja, yang mana tuan-tuan dan puan konsisten menabung setiap bulan selama sebanyak RM900 akan dapat sekitar 1.8 gram, dan jika tuan-tuan puan konsisten menabung sehingga 12 bulan, tuan-tuan akan dapat sekitar 22 gram dalam akaun emas JAP Public Gold. Jadi bila ada 22 gram, boleh keluarkan 5 dinar sekitar 21.25 gram. Nilai sekitar RM10,000. Jadi bagi tuan-tuan puan yang bergaji RM5,000, jom kita menebas di Public Gold. Target letak 5 dinar sebagai emas pertama. Siapa yang belum ada akaun, mudah sahaja boleh tekan link di bio ataupun di post ini. InsyaAllah saya bantu tuan-puan buka akaun dan bermula menabung di Public. Jom kita pegang 5 dinar bagi siapa yang bergaji RM5,000. Jom menabung bersama Public.